Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kau lihat, hari ini adalah konten yang berlainan sedikit sebab this is where I will give you guys my house tour. Tuan-tuan dan puan, aku dah membeli rumah yang baru yang dimana aku nak sharing kepada korang bermula dengan jalan lorong ini. Lorong ini, I want to say this wall feature adalah sangat-sangat menarik tau. Aku tak tahulah, aku bukannya banyak pergi property-property yang lain kan, tetapi wall feature ini adalah sangat-sangat menarik lah. Aku nampak ni pun aku dah suka. Ini baru dekat luar saja kan. Jom kita masuk dekat dalam. Okay gang, to be frank I am a little nervous. Aku tak tahu macam mana nak briefkan kepada korang sebab aku bukannya biasa raba rumah kan. Rumah nak raba apa kan, raba dinding tak kan. Aku biasa raba kereta kan. But tetap aku nak show kepada korang my new house. Sana. Okay, sebaik sahaja kita masuk main door. This is the living area, ladies and gentlemen, yang di mana kalau korang nampak dekat depan situ kan, actually kita pilih unit ini antara sebabnya adalah dia tak ada balcony. Tapi tak ada balcony pun ada cons dia, yang di mana tak boleh nak jemur pakaian. Jadi kita terpaksa mendapatkan dryer ataupun yang dry hanging tu yang dekat atas tu kan. Tak tahu korang pernah tengok tak yang ni? Rupa dia macam ini. Yes. Yang kita pilih pula yang unit yang agak rendah sebab there are several factors lah. Faktor nombor satu adalah yang di mana harga dia tak adalah setinggi sangat. Yang kedua adalah kita nak merasa landed feel tetapi di dalam kondo. So as you can see kan, di sini dah boleh nampak pokok tau. If you guys go upper higher floors a little kan, korang takkan nampak pokok di mata pandangan korang tau. So to me this is also a very plus point. Dan juga ini adalah sliding door yang terus boleh pergi kepada metal grill dan tak ada balcony. This one is I think is quite a common feature nowadays yang di mana rumah tak ada balcony. Tetapi this one has a sliding door tau. Kalau ada yang rumah, aku pernah tengok member aku kan, tak ada balcony tetapi di sini adalah sebuah dinding tau. Sebuah dinding dan ada tingkap. I think that one is not preferred. This one is much preferred. So ventilation is much better. Tetapi pada masa yang sama habuk pun senang nak masuk kan. Jadi kena sentiasa tutup lah. Tapi sekarang unit kosong, panas, peluh kan. Okay, sambung dekat sini kan. This is where letak sofa lah. Sebab di sini adalah tak ada dia punya plug point. Dekat plug point adalah belah dinding yang bersebelahan sana. Di sana adalah plug point untuk TV, untuk internet semua. Dan juga ada satu screen tau. This one is also a very interesting feature. Tahu tak, aku apabila beli ni kan, aku tak tahu pula dia akan bagikan screen yang di mana boleh terus connect dan communicate dengan management office dekat bahagian bawah tau. Senang lah, tak perlulah WhatsApp ke nak message ke apa benda kan. Okay, sambung. Actually, it's quite fast. This is the kitchen area yang di mana now you are looking at is empty. Harap-harap apabila aku dah selesai renovation semua, aku akan bagi korang satu lagi tour rumah yang dah selesai. But of course, this is the pair unit. Seperti kau nampak kan, kalau unit yang lain biasanya adalah bagi sedikit kabinet ke. This is basically empty. Tetapi apa yang aku suka, dia punya tiles. Dia punya tiles is quite nice lah. Initially, I thought I want to put some frame ke. Frame, bodohnya frame, bukan frame, backsplash. Yes, backsplash nama dia, backsplash. Lepas tu design yang berlainan sebab aku ingatkan ni kosong. Tapi this design is actually quite nice. I will keep this lah. So apabila korang tengok video ni dengan dinding ni, this dinding will remain lah. Tapi atas dia ada kabinet bagai-bagai lah. Yang dimana aku sedikit complicated is the placement of everything. Yang itu aku tak nak cerita. Yang itu aku akan bawa korang apabila rumah dah siap lah. Kita tengok yard pula. Bahagian yard pula is actually to me surprisingly not too big and not too small. Jom, dekat sebelah adalah di mana water piping dah siap, electric point dah siap, di mana di sinilah tempat yang korang boleh letak washer and dryer sahaja. Because the other side there is no water point and there is no, oh shit, there is no plug points also. Oh my god, baru perasan. Jadi di sini aku kena pandai-pandai lah, kena panggil electrician, kena tarik wiring semua dekat bahagian sini. So bahagian sini pun aku tak nak biar kosong, aku nak buat something lah. Haven't thought about it because the washer and dryer is at this side. I actually thought want to do the cooking here tau. Because you know, apabila wife dah complain, jangan masak di dalam, nanti angin semua minyak-minyak kan. Jadi nak masak dekat sini. Yang itu pun tingkap yang besar. Aku macam mana nak letak hood kan? Belum lagi fikir. Nanti kena tanya kabinet orang tu nak buat macam mana kan. Okay, sambung. We continue to this jalan yang di mana stop. Ghost time sikit. Di sini nak letak dining table. Dining table adalah bersebelahan dengan living area. Standard lah kan. Nak letak mana lagi kan. Jom masuk.
Actually this layout if you guys notice dia adalah sangat-sangat considered standard lah, yang di mana living area di belah sana, di sini adalah satu lorong yang di mana 3 bilik, 1, 2, 3 and satu toilet. Kita start dengan toilet dulu. Toilet common toilet kecil. Yang aku perasan dia punya sink dan dia punya toilet bowl ni, mangkuk ini kan, design dia adalah berlainan dengan master room tau. Yang master room nanti aku show. Kepada yang nak tahulah, brand yang diberikan dekat sini adalah Zentrix, Z-E-N-T-R-X, Zentrix. Dia juga adalah jenama yang sama dengan master lah. Yang dekat sini of course kena letak satu mirror dan aku nak letak kabinet dekat sini kot. Belum lagi fikir, belum lagi sebab korang kena tahu nak renovate, nak buat satu rumah tu bukan small money tau. So this one I need to think about it how to do lah. Yang di mana dekat sini tak ada shower screen dan water heater pun tak ada. Jadi common memang common. Kalau nak master memang berlainan. Aku tak tahu kenapa ada juga design yang macam tu kan. Common dengan master punya bathroom adalah lain. Next we come to my proposed office room, yang di mana dia punya view adalah sangat-sangat menarik. Apabila aku buat kerja, entahlah nak dekat sini ke dekat sini, belum, ataupun dekat sini terus, tapi dekat sini nanti matahari silau kan. So aku buat kerja dekat sini, boleh nampak pemandangan view hijau-hijau dan as of you can see is considered unblocked view. Tak ada pun jiran-jiran nak intai-intai dalam ni. Jadi aku boleh buat kerja dekat dalam bilik ni dengan aman sekali. Dan juga sini aircon point satu dekat sini. Aircon point adalah ada 3 living room sini dengan master. Dia punya square feet aku tak ada pula mesin tu nak ukur kan, but from the looks of it boleh letak satu queen size lah. Aku rasa kalau nak buat bilik pun satu queen size dengan satu wardrobe pun boleh kot lah. Aku tak ada measuring tape, semua tak ada. Di sini pula adalah the small room. Actually from my naked eye aku nampak dia punya small room, dia punya size is lebih kurang dengan second room tau. But this one consider small room. Usually is considered the small room is because dia tak ada view dan tak ada natural sunlight yang masuk dekat sini. So seperti kau nampak dia gelap sedikit. Tetapi good is the developer ada bagi lampu yang mana kita bolehlah test lighting point dia function ke tidak. That is actually quite good lah. Kemudian dekat bilik ni aku tak tahu lagi nak buat apa. So far this room is for now is remain empty. Maybe I will put some storage ke don't know yet. Lastly moving on to the master. Before you go into the master, dekat sini ada satu dinding tau. Ada setengah property dekat sana kan, dia punya master room, dia punya pintu terus dekat sini kan, tetapi tak, ini dia sebelahan. So that is where I little bit like lah, dia ada sedikit privacy kan. Dinding ini aku nak letak macam satu feature wall tau, nak letak lampu ke apa benda kan, cantik lah. Sini macam boleh buat something kan, sini pun boleh letak shelf kan, letak barang ke apa benda kan. It is quite a useful wall lah, kalau tidak macam kosong sangat kan. Okay, jom kita masuk kepada master room where they say the magic happens, tetapi sekarang kosong. Okay, ini seperti kau nampak dia punya tingkap adalah lebih besar. Of course this one is the master room kan, tingkap besar pun satu hal lah, nanti kan panas kan, jadi nak buat tinted pun, mesti nak langsir pun, semuanya adalah lebih besar. Dan ini pun ada 2 tingkap. Kalau bilik-bilik ni semua satu tingkap sahaja tau, sini boleh buka, tetapi for safety reason and biasanya kondo kan tak boleh buka sampai habis lah, dia ada lock, dia buka sampai macam tu je, sikit sahaja, at least boleh lah. Kemudian kita punya bed adalah belah sini. Actually kita dah tengok tau dia punya floor plan, dia punya design semuanya kan, nak letak dia punya bed macam mana, nak letak kiri ke letak kanan ke, sebab tingkap dekat sini, kalau letak dekat sana pula nanti bertentangan dengan pintu pula kan, macam-macam hal lah. Jadi for the final design nanti korang stay tune, banyak lagi benda nak buat kan. Yang kosong, sini kosong, aku tak tahu sini kosong nak buat apa tau, there's so many things on. Aircon point dekat bahagian sini. Actually this one kan, aku diberitahu this one is actually plaster ceiling tau. This one is where they hide the piping for the aircon. So this one is actually lowered a little. So actually the ceiling height is 10 feet. So di sini kalau dah turunkan sedikit, maybe here 2 feet. So this one is, I think is 8 feet. Not too sure. So if I want to do plaster ceiling, ikutkan line ini kan, nampak macam kecil pula kan. That is still under consideration. Lampu satu. Main master bathroom. Master bathroom seperti yang korang lihat, dia punya sink dan dia punya toilet bowl dan dia punya water heater pun adalah berlainan tau. Jenama yang sama, Zentrix juga, but I appreciate that they give the master, which is the owner of the house, a different design and feels much more premium than the common lah. Sebab yelah aku bayar bulan-bulan, aku kena lah ambil yang best sikit kan. Dan ada shower screen, yang di mana shower screen aku kurang suka lah. Shower screen
biasanya tempat watermark. Nanti apabila dia guna, tak perlu 2 bulan pun, sebulan dah cukup dah. Ini semua watermark, jadi kena jaga tu semua. Aku nak pecahkan benda ni. Mungkin lah, tak tahu lagi lah, nanti wife marah pula kan. Dan lastly, dekat master room sini sahaja ada bagi water heater, tetapi jenama Rubin. Aku baru je survey Joven, Accent, aku baru je survey. Lepas tu dia dah bagi. Gimat lah duit kan, nak tukar pun macam pelik pula kan. Dah lah bagi kan, tak apalah, kita guna sampai hancur dulu baru tukar kan. Bijak. Aku belum lagi bagi korang sedikit specs rumah ini kan. Rumah aku ini adalah 1000 plus a little square feet lah, 1000 square feet, 3 bilik, 2 bathroom, 1 yard, dan ruangan yang seperti yang aku dah demo kepada korang kan. Actually the space, of course, without any furnishing, it feels quite large, and aku belum lagi start apa-apa tau. So actually this video is made special for you guys lah. Aku hari ini dapat kunci tau. Aku dah shoot everything for you guys. Aku kena start dengan defect check, semua dah siap. Lepas tu carpenter kena datang, kena ukur, lepas tu baru boleh start semua-semua lah. Lantai ni aku plan nak buat SPC lah. SPC, lepas tu aircon, lepas tu pasal ceiling belum tahu lagi. That one is still to be considered, and everything else korang boleh stay tune lah. Jadi aku pun nak bagi korang sedikit update kepada korang lah. Aku rasa bagi aku adalah satu tanggungjawab lah untuk bagi korang update untuk apa yang terjadi dekat JR Song kan. Sebab sedikit sebanyak daripada sokongan korang juga, bolehlah aku mendapat membeli rumah sendiri. Terima kasih setiap korang yang sokong aku sampai hari ini. Jangan risau, video meraba kereta tetap ada, tetapi sekarang dah ada new segment. Aku akan bagi korang my little house update and house tour and whatever that's happening to the house. Manalah tahu sedikit sebanyak akan membantu korang yang di luar sana yang sedang mencari rumah ataupun sedang nak renov ataupun nak dapatkan sedikit information berkenaan dengan rumah. Yalah, rumah semua hidup. 1, orang kaya. 2, 3, 4 kan. Tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Thanks juga sama, see you next video.